Pernah tak anda terfikir kenapa sesetengah orang tu nampak macam terperangkap dalam kemiskinan, tak kira skuad mana pun mereka cuba? Hari ini, kita nak kupas satu idea yang agak pelik sikit tapi mungkin ada jawapannya. Paradoks kemiskinan. Idea yang mengatakan bahawa sebenarnya untuk jadi miskin, itu mahal. Bunyinya macam terbalik kan? Macam mana pula jadi miskin tu mahal? Persoalan ni betul-betul mencabar cara kita fikir pasal duit. Jom kita bedah siasat sama-sama, kenapa idea yang macam tak logik ni mungkin lebih benar daripada apa yang kita sangka. Kalau anda rasa skeptikal, anda tak keseorangan. Sumber rujukan kita sendiri pun mengaku yang idea ni kedengaran macam pelik, tak logik dan ada kemungkinan tidak benar. Tapi sabar dulu, sebab kita akan rungkai satu persatu misteri di sebalik semua ni. Jadi, kat mana semua ni bermula? Selalunya, ia bermula dengan benda paling asas, rumah. Jom kita selami perangkap perumahan ni dan tengok macam mana ia boleh jerat seseorang dalam kitaran perbelanjaan yang tak ada penghujung. Cuba bayangkan, kita kerja penat-penat seumur hidup, tapi angan-angan nak ada rumah sendiri tu macam jauh sangat di langit. Inilah realiti untuk ramai orang. Mereka terperangkap menyewa sepanjang hayat, bulan-bulan bayar untuk tempat tinggal, tapi tak pernah dapat bina apa-apa aset untuk diri sendiri. Tengok perbezaan ni. Memang ketara kan? Menyewa dekat sebelah kiri tu, ia adalah satu perbelanjaan. Duit keluar setiap bulan, lesap macam tu je. Tapi bila ada rumah sendiri, di sebelah kanan, ia satu pelaburan. Setiap bayaran bulanan tu sebenarnya membina aset dan jaminan masa depan. Satu tu macam lari setempat, satu lagi pula macam tengah bina tapak yang kukuh. Okey, perangkap rumah tu baru permulaan tau. Seterusnya, mari kita usah pula kos-kos tersembunyi yang menyorok dalam belanja harian kita. Benda-benda kecil yang kita tak perasan tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit hutang. Ada perasan tak kalau kita beli barang borong, harga seunitnya jadi lagi murah? Tapi bila bajet kita cukup-cukup je untuk minggu tu, mana ada pilihan tu? Terpaksalah beli sabun atau minyak masak dalam botol kecil yang harganya lebih mahal. Nampak macam sikit, tapi bila dikumpul setahun, kita sebenarnya bayar lebih untuk benda yang sama. Dan ia tak berhenti kat situ je. Fikirkan pasal pengangkutan pula. Beli kereta terpakai yang murah nampak macam langkah bijak pada mulanya. Tapi, macam sumber kita cakap, kos nak baiki tu boleh jadi mimpi ngeri. Kejap-kejap rosak, duit habis untuk baiki sana-sini. Last-last, belanja lagi banyak dari beli kereta yang elok sikit. Seterusnya, kita masuk bab yang paling memeritkan bagi ramai orang. Bebanan bayaran ansuran. Bila tak mampu bayar tunai, hutang jadi satu-satunya jalan. Tapi, jalan ni ada tol yang sangat mahal. Beza dia, macam langit dengan bumi. Bayar tunai, sekali bayar, settle. Harga pun lebih murah. Tapi bila terdesak perlukan telefon baru atau mesin basuh, ansuran ni nampak macam penyelamat. Masalahnya, jumlah yang kita bayar akhirnya jauh lebih tinggi. Satu barang boleh jadi beban kewangan bertahun-tahun lamanya. Dan kita bukan cakap pasal beberapa bulan tau. Bayaran ni boleh berlarutan sampai 3 tahun. Cuba bayangkan, 3 tahun menanggung hutang tu, bayar lebih untuk sesuatu yang sepatutnya jadi pembelian biasa. Ini satu lagi cukai tak nampak yang dikenakan oleh kemiskinan. Tapi kan, semua ni bukan sekadar pasal nombor dan kira-kira. Di sebalik setiap statistik dan perbelanjaan ni, ada kisah manusia, ada keluarga yang bergelut setiap hari. Jom kita ambil masa sekejap untuk cuba faham perjuangan ni dari sudut yang lebih peribadi. Petikan ni sumpah mendalam betul. Ia ingatkan kita yang perbincangan ni bukan untuk menuding jari, tapi untuk memahami. Bila penulis tu cakap, saya juga masih berada dalam kasut yang sama, itu satu pengakuan yang jujur. Ia ajak kita semua untuk bercakap tentang isu ni dengan rasa empati. Dan pada akhirnya, ia membawa kita kepada satu pemikiran ni. Tak kira kita diuji dengan kemiskinan atau kekayaan, kedua-duanya adalah ujian. Satu peringatan yang menyentuh hati bahawa cabaran kewangan ni hanyalah sebahagian daripada jalanan hidup yang lebih besar. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Bila kos untuk menjadi miskin ni diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya, apa kesannya pada masyarakat kita? Macam mana kita nak putuskan rantaian ni dan wujudkan masa depan di mana semua orang ada peluang yang adil untuk berjaya? Itu soalan untuk kita semua renungkan.